Polis sedang menyiasat video tular memaparkan seorang pelajar universiti melakukan perbuatan tidak senonoh secara terbuka di dalam perpustakaan sebuah institut pengajian tinggi swasta. Ketua Polis Daerah Subang Jaya, Asisten Komisioner Wan Azlan Wan Mamat memberitahu pihaknya menerima laporan orang awam mengenai dua video tular berkenaan pada jam 9.28 malam semalam. Katanya hasil siasatan awal mendapati rakaman video itu memaparkan mahasiswa berkenaan telah melakukan perbuatan tidak senonoh di perpustakaan sambil menonton video di komputer ibanya. Menurutnya, setakat ini pelajar itu masih belum memberi keterangan dan pihak polis akan meminta keluarga suspek membawanya pada minggu depan. Kes disiasat di bawah Seksyen 294-A Kanun Keseksaan 14 Akta Kesalahan Kecil yang memperuntukkan penjara maksimum 3 bulan, denda atau kedua-duanya sekali jika sabit kesalahan. Tambah Wan Azlan lagi, orang ramai yang mempunyai maklumat mengenai kejadian itu boleh tampil ke Ibu Pejabat Polis Daerah Subang Jaya untuk membantu siasatan atau berhubung dengan Inspektor Vanita Balakrishnan di talian 017-222-9832 atau 03-7862-7222.